kita singkat dan pendek, maka Allah anugerahkan. Pendek saja hadis Nabi bersabda bahawasanya syurga, al-jannatu mushtaqatu ila arba'ati nafar. Syurga ni Nabi sebut dia merindui dan suka kepada 4 jenis golongan daripada manusia. Dia habaq siap-siap ciri-ciri orang yang masuk dalam syurga dalam isi perut dia. Dan saya kira-kira kampung ni tradisi warisan heritage dia dah buat semua 4 benda yang Nabi sebut ni. Nabi sebut pasti ada berkat dan keistimewaan dia. Nabi sebut ciri-ciri 4 golongan yang disebut sebagai ahli syurga. Yang pertama sekali ialah talil Quran, iaitu orang yang selalu rajin baca Al-Quran. Lebih-lebih lagi lah ni masuk bulan Ramadan, kita kena perhebatkan bacaan, tadarus kita, kan, tilawah kita. Sebab Nabi sebut ciri-ciri ahli syurga yang pertama mudah saja. Tuan-tuan dah buat dah seharian, iaitu golongan yang pertama, kumpulan yang pertama, firqah yang pertama, talil Quran. Orang yang sentiasa rapat, lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, kita kena akrab dan bersahabat karib dengan Al-Quran. Mulakan. Kalau saya pun kena mulakan. Ada masa lagi kita duduk di awal fasa lagi, kita boleh setting lagi. Talil Quran yang pertama, ciri ahli syurga. Yang kedua Nabi sebut wahafizil lisan. Bila dia ada baca Quran, insya-Allah lidah dia akan ikut sekali jaga. Yang kedua disebut sebagai wahafizil lisan. Dia jaga lidah daripada bercakap benda-benda yang sia-sia, mengadu domba, fitnah, apa dia lagi, duk tuduh kata ke orang, duk buat muamarat, duk buat konspirasi, duk kata, duk mencerca, duk mengumpat, duk riba, namimah. Semua tu kita perlu jaga. Sebab Nabi sebut ciri ahli syurga wahafizil lisan. Yang kedua, tuan-tuan duk buat dah. Jaga lidah, selalu menggembirakan, masuk perasaan gembira kepada jiran, tetangga, sahabat handai. Cakap benda-benda yang boleh mengundang kebaikan, cakap benda-benda yang boleh mendatangkan pahala, cakap benda-benda yang baik. Ganjaran dia berbukit, yang disebut sebagai ganjaran yang berganda milian. Buat amalan sikit, ganjaran dia berbukit. Sebab tu lah kata ulama, antaranya Ibnu Kathir, kalau kita di akhir zaman ni kita tak mampu nak jadi orang hebat, perbanyakkan sebut apa yang Nabi sebut. Nabi ni dia tinggal kat kita semua benda, dia tak sorok dah. Nabi sebut kepada kita tadi tu, imam sebut lepas solat tadi, wirid semua tu, wirid doa yang dibacakan oleh tuan imam kita tadi, semua tu ialah kunus ataupun disebut sebagai khazanah, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan doa yang dicipta oleh ulama tanah Melayu kita. Semua tu perkataan-perkataan yang disebut perkataan yang mulia, istighfar. Nabi sebut hadis Nabi daripada Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, daripada semua imam-imam hadis, bahwasanya doa-doa yang dibaca di tempat kita dan juga istighfar semua tu datang daripada Nabi. Maka perbanyakkanlah istighfar. Sebab Ibnu Kathir, seorang ulama hebat dalam bidang tafsir, disebut kita akhir zaman ni kita dah terpisah jauh dengan jasad Nabi, tapi kita boleh dekat dengan Nabi dalam bentuk kita berkongsi suara dan juga nafas. Boleh berkongsi suara dan juga air liur yang diungkapkan oleh lidah Nabi yang mulia. Dengan perbanyakkan apa yang Nabi sebut, maka kita disebut oleh Ibnu Kathir, kita sebenarnya telah bersahabat dengan Nabi dalam bentuk suara, bunyi, fonik, bunyi, nada, naghamat, saut. Sebab tu kita ajak anak-anak kita, mereka bising tak apa, mereka lari sikit-sikit tak apa, jangan bagi mereka lari terus daripada surau dan masjid. Tak ada masalah. Surau saya lagi ingat budak-budak ramai. Ni alhamdulillah, Masya Allah, dekatkan mereka dengan rumah Allah, pasti berkat. Tempat ni mulia tuan-tuan. Saya pun merasa nervous sebab saya pertama kali main. Dua lalu lama dah kawasan ni. Tempat ni mulia tuan-tuan, sujud di sini. Saya pun berkongsi sujud dengan Tok Imam sat lagi. Tempat ni mulia sebab di akhir zaman ni ulama pesan kat kita cari macam tu. Kena jadi orang yang luar biasa. Kawan dengan tutuk guru, duduk majlis ilmu, mujalasah, muzawarah, mahabbah, musahabah. Walaupun kita bukan tutuk guru, duduk dekat dengan mereka. Kalau kita duduk dekat dengan tutuk guru, tuan-tuan tengok tuan-tuan guru masyayikh, tuan alim ulama mai tempat kita, tengok mereka, kita makin dekat takwa dengan Allah. Tu tanda orang yang soleh. Maka di akhir zaman macam ni Nabi sebut, perbanyakkan berdamping dengan orang-orang yang soleh.
Tinggallah orang yang biasa tu, orang yang mengundang dosa dan sebagainya. Cari orang yang baik, jamaah, harakah, haroki, perjuangan, semua tu jalan-jalan yang disebut 9 jalan menuju Allah. Dia ada turutan dan susunannya. Saya pun tak ingat. Dia kena ikut turutan, step by step, ikut tertib dia. Antaranya ada ikhlas dalam tu, ada qanaah, ada jaga masa, ada jaga fardu ain. Fardu ain maksudnya kena mengaji. Saya sekali dan tuan-tuan semua wajib, ilmu yang wajib kita mengaji tauhid, ilmu akidah, fiqh syariah dan juga ilmu akhlak tasawuf. Dia sebut lagi 9 jalan tu menuju Allah. Akhir sekali, yang terakhir saya ingat, jaga masa. Pengurusan masa hari ni kena jaga masa. Ada masa kita tempat kerja 8 jam, 8 jam lagi bersama dengan keluarga, 8 jam lagi bersama dengan Allah masjid. Bahagi masa. Orang yang tak jaga masa, hanya duduk lepak di kedai sahaja sepenuh masa, dia bukan orang yang menuju Allah. Dia tahu sebut di mulut tapi dia tak buat dengan perbuatannya. Susah tuan-tuan. Satu jalan pun susah. Jalan zuhud, jalan qanaah, yang saya ingat saya, jalan mengagungkan sunnah Nabi, termasuk selawat kepada Nabi. Banyak jalannya. Jalan infak. Lah ni masanya guru-guru kami menyebutkan, ada apa harta kita habiskan, tinggal kat kita beda nak guna ya. Ada apa bagi kat perjuangan, bagi kat surau, bagi dekat infak, bagi dekat wakaf untuk jalan Allah. Semua tu disebut 9 jalan yang tok guru kami pesan disuruh tulis. Saya pun lupa dah. Ikut susunan dia. Tapi dalam 9 jalan tu dia ada jalan tawakal, jalan ikhlas, jalan qanaah, jalan ikhlas, jalan fardu ain, jalan mengagungkan sunnah Nabi, termasuk selawat bagi banyak kepada Nabi. Dan akhir sekali seingat saya, jalan menjaga masa. Jaga masa tu sebahagian daripada iman kita. Ada masa kita dengan rakan sekerja, ada masa kita bersama dengan keluarga, ada masa bersama dengan komuniti, entiti, dengan masyarakat untuk dekat dengan Allah. Mudah-mudahan berkat hidup kita. Tu yang kedua. Pertama tadi Nabi sebut syurga dia suka, dia merindui 4 golongan manusia. Pertama tadi saya sebut orang yang banyak baca Al-Quran, talil Quran, bukan hafal Quran. Hafal Quran lagi bagus. Baca Quran banyak, tadabbur, tatbiq Al-Quran, kaji, tengok tafsir, tengok asbabun nuzul, baca, relatekan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jaga lidah. Lidah cukup kena jaga. Nabi sebut hadis Nabi yang banyak tentang jaga lidah. Dan yang ketiga, Nabi sebut ciri-ciri ahli syurga yang dirindui oleh syurga. Dan yang ketiga ialah wa mut'imil ji'an. Yang ni saya tengok kampung ni tradisi, saya respect. Wa mut'imil ji'an. Macam kampung saya juga, macam keluarga saya juga, orang yang buat tradisi ni, iaitu sentiasa jamu orang lapang. Maksud kata buat kenduri, tak semestinya bagi banyak. Buat kenduri sedia-sedia sambut maulid, sambut para Ramadan, Nisfu Sya'ban. Buat kenduri. Ini ciri-ciri ahli syurga yang terlibat sekali. Tak kira orang potong besi yang bawah, orang yang keluar modal, yang bagi idea, semua benda tu dikira sebagai jalan menuju Allah yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Ciri-ciri ahli syurga. Wa mut'imil ji'an. Orang yang sentiasa jamu orang lapang maksudnya. Maksudnya buat kenduri, belanja kawan, bagi makanan dalam kuantiti yang sedikit pun tak apa, lagi banyak lagi bagus. Tu ciri yang ketiga Nabi sebut, ciri-ciri ahli syurga. Nabi bocok siap-siap rahsia dia. Dan yang terakhir yang kita berada pada bulan ni, Nabi sebut ciri-ciri yang keempat ahli syurga ialah wasaimi fi syahri Ramadan, iaitu orang yang diberi peluang bertemu dengan Ramadan di usia dia panjang dalam kebaikan, dan dia berpuasa sungguh-sungguh dalam bulan Ramadan. Jadi kita ambil peluang ni tuan-tuan dan puan-puan. 4 ciri ni. Puasa yang terakhir Nabi sebut, puasa sungguh-sungguh. Puasa tu puasa dengan anggota seluruhnya, puasa dengan hati, puasa dengan mata. Semua ni Nabi sebut ialah zikir dalam bulan Ramadan. Mata kita jaga pandangan, ataupun kita banyak keluarkan air mata, tangiskan dosa-dosa kita dalam munajat, qiyamul lail dan bangun malam kita. Itu disebut sebagai puasa yang sempurna. Puasa dengan anggota yang seluruhnya yang Allah bagi kepada kita. Banyaklah anggota yang Allah bagikan. Puasa dengan badan yang disebut sebagai zikir mata, jaga mata. Kalau boleh teriak banyak waktu malam orang lena lagi bagus. Tanda bahawasanya kita menyesal, nadam, an-nadmu, menyesal sungguh-sungguh dengan dosa yang lalu. Bukan sekadar kita tahu sebut nasyid dia. Insaf, dia pasti memerlukan hati, lidah dan juga perbuatan untuk kita insaf. Ada rukun-rukun dia kita nak bertaubat kan. Tu disebut sebagai zikir dalam bulan Ramadan.
zikir mata, dan yang kedua zikir telinga. Walaupun telinga kita sentiasa terbuka, tidak ada penutupnya. Kalau boleh jangan dengar benda-benda yang tak elok. Walaupun kita terdengar, kita elakkan. Tu zikir dengan telinga. Ulama sebut rangkuman daripada puasa dalam bulan Ramadan. Zikir telinga jaga, jangan duk dengar benda-benda merapu. Banyakkan dengar zikir, dengar Al-Quran, dengar tasbih, dengar benda-benda yang boleh mendatangkan pahala. Tu cara ringkasnya. Dan yang ketiga zikir lidah. Selalu kita buatlah, sebut perkataan yang baik, kaulan ma'rufah, kalimah tayyibah, zikir, bagi salam, semua tu zikir. Dan yang ketiga, puasa dalam bulan Ramadan ni sebut zikir tangan. Ringan tangan kita. Tangan pun sebenarnya boleh juga berzikir. Buat benda-benda baik dalam bulan Ramadan. Zikir tangan disebut bila mana kita bagi sedekah, bagi kebaikan, hulurkan bantuan, ringankan bebanan, berkorban, pengorbanan kita. Bantu sekadar mampu sah kita. Ada orang bagi beras, ada orang bagi duit untuk surau. Bagilah, infaklah. Selagi kita ada rezeki, walaupun Allah bagi gunung emas, harta benda banyak, kita habiskan. Dunia ni sementara, dunia ni bukan mimpi realiti. Dia sekadar amrun iktibari. Kita akan pergi ke alam yang abadi, akhirat ukhrawi. Bagi semua. Umur kita pendek, peluang Ramadan ni. Dan yang seterusnya yang disebut dalam bulan Ramadan ni, berpuasa dengan bentuk zikir badan, zikir jasadiyah, zikir badaniyah. Maksudnya kita menggerakkan. Allah bagi nikmat isteri, bagi nikmat sihat badan lama, tunaikanlah kewajipan kita. Gerakkan badan kita, mai solat, mai sujud, mai rokok, keluarkan infak, keluarkan zakat fitrah. Semua tu dikira sebagai zikir dalam bulan Ramadan berbentuk badan. Dan terakhir sekali sudah pastinya ialah zikir paling utama, Swiss utama kita ialah hati. Hati kita sentiasa ingat kepada Allah dan takut dan mengharapkan, khaufan wa raja. Khauf wa raja, takut dan mengharap Allah ampunkan kita. Zikir hati ni induk dan kunci segala-galanya. Setiap masa kita ingat Allah, tak putus walaupun kita bersembang dengan saudara mara jemaah kita, tapi hati kita tak pernah lupa dan leka dengan Allah. Sebab tu akhir sekali saya nak sebutkan di sini, bila kita bersahabat dengan Nabi dalam bentuk suara, kata Ibnu Kathir, banyak Nabi sebut tinggal kat kita. Antaranya seingat saya yang disebutkan oleh ulama, bentuk-bentuk laras, uslub istighfar. Ada banyak istighfar. Kita perbanyakkan istighfar. Bila kita sebut istighfar, dan juga disebut sebagai kunuz al-ad'iyah, khazanah doa-doa Nabi, daripada hadis Nabi yang sahih, yang boleh berhujah dan beramal. Banyak rupanya yang mana dipegang amanah ni oleh ulama kita dan diamalkan sampai hari ini di surau kita. Sebab tu lepas solat jangan bangun abang anak-anak kita. Law ni belah-belah pekan ada golongan-golongan yang kaum muda daripada mula, bagi mudah amalan ringan. Lepas mayam semua bangun. Kalau kita ada kerja emergency tak apa. Kalau kita santai ada masa terluang duduk, ambil sunnah Nabi. Istighfar Nabi, seingat saya disebut hadis Nabi banyak. Antaranya disebut sebagai istighfar, sayyidul istighfar. Semua tu Nabi sebut. Nabi sebut lagi astaghfirullah. Nabi sebut hadis pendek astaghfirullah. Sebutlah, kita akan wirid astaghfirullah. Nabi sebut lagi rabbighfirli wa tub alayya. Semua tu hadis Nabi. Nabi sebut lagi dalam doa kunut, semua doa Nabi. Kalau kita tak tahu sangat pun baca doa kunut boleh. Rabbana atina pun boleh. Tasbih kifarah pun semua istighfar Nabi semua. Baca bagi banyak, nanti suara kita dan juga udara yang berlega dalam mulut kita bertembung dengan suara apa yang disebutkan oleh baginda Nabi, maka jadi mulia kata ulama. Maka kita disebut sebagai orang yang bersahabat, bukan dengan jasad Nabi dah lama tinggalkan kita 1000 tahun lebih, tapi kita masih dekat dan bersahabat dalam bentuk suara, perkataan yang sama Nabi sebut dan ungkapkan berbentuk istighfar. Belum lagi saya sebut tentang doa-doa yang Nabi pernah sebut, yang sabit daripada hadis Nabi. Doa yang kita baca alhamdulillah, semua tu doa Allahumma aslih dini, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Semua tu doa Nabi yang sahih dan hasan. Tidak ada pertikaian. Doa Nabi yang ditinggalkan kepada umat yang dia kasih, moga-moga kita diampunkan oleh Maha Kekasih kita, iaitu Allah. Bacalah bagi banyak. Tak tahu sangat baca Rabbana atina fi dunya hasanah. Ajarkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni kita mendapat keberkatan dan mendapat barakah dan mendapat keredaan daripada Allah. Saya teringatlah guru-guru ataupun alim ulama kita sebut, dia bagi contoh 4 benda. Tengok diri kita duduk tang mana. Dia ada rangkaian, dia ada sambungan daripada hadis yang saya baca tadi.
ulama dia menyebut, dia menyimpulkan bahawasanya sesungguhnya Allah menjadikan kita semua anak Adam ni ada 4 golongan. Golongan baik, golongan neraka. Semua sekali ada 8. 8 tu 4 syurga, 4 neraka. Ulama sebut tu, innallaha ja'ala bani adama ala 8 khisalin. Sesungguhnya Allah dia telah menjadikan manusia, anak Adam, makhluk dia 4 jenis manusia. Arba'a li ahli jannah, 4 ciri-ciri ahli syurga, dan baki lagi 4 ahli neraka. Yang 4 ni Masya Allah kita istiqamah buat di sini sampai mati. Yang pertama sekali, wajhun malih, muka kita ciri-ciri ahli syurga manis, tak pernah ada buat kebai, tak pernah ada buat baran, muka cengih, tak ada, itu ahli syurga. Cara Nabi, sunnah Nabi, muka manis, senyum dengan anak-anak dan sebagainya, cara ringkasnya. Dan yang kedua ciri ahli syurga ialah walisanun fasih, ada sambungan tadi, lidah yang manis, yang fasih, bercakap benda baik, tak sakit hati orang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ciri ahli syurga, wa qalbun taqiyun, hati sentiasa ingat, takut kepada Allah, takut kepada dosa, ingat kepada pahala. Dan yang keempatnya wayadun sakhiyun, tu ulama dia atok sama dengan hadis Nabi. Dan tangan yang ringan, maksudnya tangan yang dermawan. Derma lah, bagi infak sekadar mampu, wakaf dan sebagainya. Itu cara ringkasnya ahli syurga yang disebut 4. Dan yang lawan dia, yang didduhu, yang lawan kepada 4 ahli ciri ahli syurga yang disebut oleh ulama, sudah pasti yang pertama tadi wajah manis, lawan dia ialah wajhun abis, wajah yang cengih, sisi nak marah, nak pebai, nak perongoi. Itu bukan ciri-ciri ahli syurga, dia lawan pada yang tadi. Dan yang kedua walisanun fahish, mulut ni sentiasa cakap benda merapu. Tengok hari ni anak-anak muda kita, muslimat kita tak malu dah, jual produk, dia buat live TikTok, mencarut, buka aurat, bebas dah ni. Dulu tak dengar macam ni, lah bebas, jadi benda normal. Tu tak jaga lidah, walisanun fahish. Anak-anak kampung kita, anak-anak taman kita jumpa macam lain, duduk kat live macam lain, cakap mencarut, mengarut, biasa, jadi biasa. Tu ciri-ciri ahli syurga, ahli neraka kena jaga. Walisanun fahish, kerja nak cakap benda merapu, nak sakit hati orang dan sebagainya. Dan yang ketiga cara ringkasnya wa qalbun syadid, hati dia keras. Yang tadi hati takwa, hati dia keras, ajak main masjid pun tak mau, ajak solat jemaah pun tak mau, ajak apa lagi, ajak derma pun tak mau, kira dan sebagainya. Hati dia sendiri keras dan ketegang. Secara ringkasnya. Dan akhir sekali lawan dia tadi tangan yang dermawan, yang ni wayadun bakhilun, tangan kedekut. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ni. Mudah-mudahan tazkirah dah panjang ni saya rasa. Di sini buat awal, tempat saya buat 4 rakaat tarawih tazkirah. Jadi mudah-mudahanlah, saya rasa banyak lagi kalau saya nak kongsikan amalan-amalan yang boleh kita lakukan sebelum kita dijemput oleh Allah dalam keadaan kematian husnul khatimah. Mudah-mudahan kita istiqamah melakukan ibadah dan diberi kemuliaan karamah, dan mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebab ramai mati bulan ni. Ayah saya jual kain keranda, jual kain kafan sejak tahun 60-an sampai hari ni. Ayah saya 83. Betapa ramainya mati. Kawan-kawan saya ramai mati. Tu Imam Lanai Raya Bere-bere baru ni kawan saya, Banak Baru baru ni mati. Ayah dia malam nisfu Syaban mulia. Tok Siak ataupun tukang azan taman saya mati Syaban baru ni, Pak Nun. Baik dengan saya. Saya pergi umrah baru ni, dia mak dia mati. Orang baik, dia istiqamah main azan. Dia buat sunnah Nabi yang mulia, azan. Dia azan subuh, dia pegang kunci, dia main awal buka. Subuh yang terakhir dia hari Khamis 3 minggu lepas. Dia mati lama nisfu Syaban dekat sebelum dekat Syaban tu. Hari dia mati pagi Jumaat lepas azan subuh, balik rumah 9.30 habis usia. Allah mulia ke dia, bukan ustaz pun, tapi peluang tu ada. Dia buat benda yang istiqamah. Tuan-tuan mai awal masjid surau, tengok orang azan. Sunnah Nabi tu orang lupa. Mai tengok orang azan, sunnah Nabi, tengok batang tubuh dia. Bagi Quran kepada jemaah yang minta Quran, minta Yasin, kita sambut dalam keadaan berdiri, muliakan ayat Quran. Sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi yang disebut oleh ulama yang mula dilupakan oleh umat akhir zaman, termasuk saya lah. Saya bercakap, sebenarnya saya bercakap mulut dekat dengan telinga saya bercakap untuk diri saya. Sebab tuan-tuan jauh dengan mulut dan telinga saya. Yang dekat ialah telinga saya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaat bersama apa yang dikongsikan. Perbanyakkan istighfar akhir zaman Nabi sebut. Dan ulama sebut. Ulama, saya pernah ingat ulama tutup guru kami daripada orang Arab disebut daripada dulu sampailah. Amalan dan amanah, kalau kita tak tahu sangat pun, 3 benda jangan tinggal.
Dia sebut mudah aja. Sebut semua sabit daripada hadis Nabi. Kalau boleh kehidupan kita sampai mati bukan buat setahun sekali. Pertama istighfar. Astagfirullah cukup. Sehari 100. Lebih pun tak apa. Habis 100 minimum. Sehari 100. Dan yang kedua tahlil. Tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah boleh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin boleh. Semua sabit pada hadis Nabi. Ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'u ilmullah. Hak tu lagi banyak. Sekali baca bersama dengan 72,000. Ambil yang sekali baca berganda tu. Ambil lah peluang tu. Yang kedua tahlil banyak 300 kali. Bayangkan tuan-tuan baca yang hujung tadi sekali darat 72,000. Banyak dia untung perniagaan. Nak baca la ilaha illallah biasa pun boleh, tak masalah. Tu yang kedua. Pertama kali istighfar 100. Dan yang kedua tahlil bagi banyak 300. Buat istiqamah setiap hari. Buat yang ni cukup ringan. Dan akhir sekali sudah pasti pasangan dia ialah berselawat kepada Nabi 100. Selawat apa pun. Selawat mazhariyah, selawat nuraniyah, selawat azimiyah, selawat syifa, selawat tibiyah, selawat ibrahimiyah, selawat apa lagi, selawat apa nama yang hari Jumaat tu, selawat ummi. Ummi pun lagi bagus. Berapa kali? 100. Jumlah semua total 500 ya. Buat istiqamah sampai mati. Saya dah tengok dah banyak bukti yang Allah kurniakan kemuliaan kepada orang yang ada zikir. Zikir di hati dia ibarat ayam ikan hidup. Nah, hidup hati kita dengan zikir, makanan rohani. Ibarat kita siram pokok di akar dia, dia akan kembang subur. Kita jaga sikit ya, siram ayam pagi dengan petang ya. Selebihnya Allah jaga. Kita zikir sehari 500 ya. Kita mati insya-Allah. Ulang berulang sendi saraf semua yang ada laluan Al-Quran, laluan semua zikir-zikir. Jadi mudah. Orang yang uruskan jenazah dia bagi tahu kita amanah dia. Mudahnya uruskan jenazah. Rupanya si mati ni dia memperbanyakkan zikir termasuk baca Quran tadi. Sekurang-kurangnya tadi saya sebut 3 amalan tu yang ditinggalkan, yang diberi amanah oleh guru-guru kami dan guru-guru kita semua. Perbanyakkan. Mudah-mudahan saya rasa setakat tu dah panjang lebar. Minta maaf terkasar bahasa, terlebih masa. Dan saya dah tutup sedikit dengan lagu qasidah untuk anak-anak depan ni. Boleh? Sebab ada istighfar disebut. Kita perbanyakkan istighfar insya-Allah. Boleh anak-anak? Tuan-tuan ikut saya tak apa. Esok saya cuti tak ada masalah. Saya boleh lambat. Kalau hari yang kerja saya serabut jugalah. Okey, kita istighfar dalam bahasa Melayu. Istighfar ni bukan lagu halwa telinga biasa, dia halwa hati. Yang direka lagu-lagu oleh ulama-ulama Rabbani. Untaian rangkaian dia ialah kalam-kalam sufi yang menghidupkan hati kita agar tak mati, agar kita zikir tak berhenti sampai mati. Kering tegak tuan-tuan. Malam pun di taman kami kan. Penat kau. Tuan-tuan ikut saya. Astaghfirullah. Sebab saya sebut istighfar banyak, tuan-tuan sebut astaghfirullah. Okey, sama-sama anak-anak. Haris mana Haris? Okey ada. Okey, bismillah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Puji-pujian buatmu Allah yang Maha Esa Rahman Rahim. Sifatmu mengutuskan baginda salawat salam dariku buat baginda mulia. Laulaka ya Muhammadu fama khalaqtu aflaka. Selawat beserta salam penghulu semesta alam sayyidan waladi Adam. Dakwahnya tak pernah padam. Sama-sama. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Ya Afun yang memadam dosa umat siang malam, berkat Nabi mahid zalam, maaf umat khairul anam. Ya Allah jadikan kami berkhidmat buatmu Rabbi ya dunya man khadamani fahdumihi qala Rabbi ya Rahman rahmati umat. Disayangi
sayangi Nabi Ahmad dengan berkat penyelamat penghulu dunia akhirat. Ya Rahim, kasihlah kami lemah dalam memenuhi arahan, kurang taati syariat semulia Nabi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Lindungi dari berhutang, hindari nasib yang malang, keburukan pagi petang, ingat Allah siang malam. Dosaku bagaikan buih, hatiku tidaklah bersih, badan pun semakin letih, rambutku semakin putih. Sudilah Maha Pengasih, ampunkan umat kekasih. Lautan rahmat yang jernih, ombaknya hilangkan sedih. Bagaimana perihalnya hamba yang banyak berdosa, merasakan diri hina saat padang mahsyar sana. Ya Rahimun ya Tawwab, menerima dan menjawab doa hamba kurang adab, jahil pada setiap bab. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Menggeletar lutut-lutut menghadap Allahul Mawjud, kan dikunci setiap mulut, tangan berbicara lembut, takkan makin kekurangan khazanahmu, oh ya Rahman. Dengan berikan kurniaan walau juta permintaan, walau diri kurang taat, walau banyaknya maksiat, takkan pernah memudarat zat Allah yang maha hebat, maha sucimu ya Allah, tak berubah dan mengubah. Ubahlah kami yang lemah agar redamu terserlah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kurniakan husnul khatimah, hindarkan su'ul khatimah, dunia dan jua akhirah seluruhnya hasanah. Kurniakan husnul khatimah, hindarkan su'ul khatimah, dunia dan jua akhirah seluruhnya hasanah. Moga di saat berpisah rohku daripada Ashba Israel bawa bisyarah, datang dengan Rasulullah serta guru barzakhiyah, menjemput roh kami ke jannah. Alqa Muhammad wa hizbah, tidakkan lagi terpisah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Jadi cukup tuan-tuan, saya akan habis tarawih 10.10 insya-Allah. Minta maaf sebab surau saya pun 10.30 habis. Saya cuba lajukan, minta maaf, minta ampun, terkasar bahasa, tercelah bicara sebentar tadi. Jadi saya sudah dengan lafaz yang mulia. Hadza billahi taufiq wal hidayah wal hadiyah wal riayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.